Okey, ni ubat kutu. Mana. Letak kat kepala tau. Selama Habis. 12 jam. Takkan tak Okey. kaki. Ni shower cap. Okey. Okey, ni sikat. Okey. Ni instruction dia sila baca jangan lupa. Baiklah. Okey, ni bil. Sila Okey. bayar sekarang. Thank you. Alright, sekarang ni cukup tolong Alan. Tak nak lah. Alan tahu tak, kutu boleh melompat daripada 6 kaki ke satu tempat ke satu tempat. Tak nak Acu. Tak kisahlah, tolong Alan kejap. Kenapa Acu kena tolong Alan pula? Sebab kalau Acu tak tolong, Alan tak nak bayar langsung. Aduh. Jom. Jap. Alah. Kena. Mestilah. Jom. Jojo, Acu datang sini nak tolong ni. Nak ubatkan. Jojo, jangan risau. Ni ubat ni bukan untuk makan. Ubat ni sapu atas kepala. Bila sapu kat atas kepala, nanti kutu semua mati. Lepas tu kepala Jojo tak gatal lagi. Jojo yang ada kutu kan? Apa sekarang tanya? Kau tahu tak? Kalau kau tak nak bunuh kutu kat atas kepala kau tu, nanti kutu tu korek lubang otak kau, makan otak kau. Baru kau tahu. Itulah kerja dia. Jojo, kejap. Nak sapu atas kepala je, Jojo. Acu sapu sikit je. Tak apa, sikit je. Jojo. Jojo. Sikit je. Jojo. Tekan je. Jojo. Sikit je. Sekejap. Tak apa. Sekejap. Sikit je, tak apa.